Welcome, selamat datang. Keburukan menggunakan gadget secara berlebihan. Selamat datang ke dunia moden di mana gadget telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Tetapi, penggunaan gadget secara berlebihan boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif. Hai, nama saya Wafi. Hai, nama saya Noriman. Hai, nama saya Danish. Tengok ni, aku dapat banyak like di Instagram. Video ini kelakar, aku kena kongsi dengan rakan-rakan aku ni. Lagi satu tahun aku pasti menang. Mereka kelihatan seronok, tetapi adakah ini benar-benar baik untuk mereka? Wafi, kamu perlu lebih banyak belajar dan kurang bermain permainan video. Kenapa kamu selalu jatuh? Kamu perlu lebih banyak bersenam. Hai, kenapalah aku rasa sunyi? Di mana semua orang ya? Penggunaan gadget secara berlebihan boleh mengakibatkan pelbagai kesan negatif seperti gagal dalam perjalanan, kurang bersenam dan kesepian. Aku sedar aku terlalu banyak bermain permainan video. Aku kena mula. Aku juga. Aku terlalu asyik dengan media sosial. Aku dah bosan dengan menonton video sepanjang masa. Mari kita lakukan sesuatu yang lebih seronok bersama-sama. Lihat, keputusan ujian aku dah naik. Terima kasih kerana tolong aku belajar. Bermain bola sepak sangat seronok. Aku rasa lebih sihat sekarang. Aku dah jumpa ramai kawan baru. Kami berseronok bersama-sama.